Cuba bayangkan, kalau kita bukan sahaja boleh kaji penyakit, tapi kita boleh reka bentuk penawar untuknya, terus dari peringkat molekul. Inilah anjakan besar yang betul-betul tengah berlaku dalam dunia sains sekarang. Dulu, kita harapkan pemerhatian manual yang ialah perlahan dan teliti. Tapi sekarang, pengkomputeran dan AI sedang mengubah segala-galanya, mengubah cara kita fikir tentang kehidupan itu sendiri. Petikan ni kan, dia memang merumuskan anjakan besar yang kita tengah cakapkan ni. Fikirkan sekejap, kita beralih daripada jadi pemerhati kepada jadi arkitek alam semula jadi. Ini bukan setakat penambahbaikan sikit-sikit tau. Ini satu revolusi sebenar yang mengubah asas cara kita buat penemuan saintifik. Jadi, macam mana rupa anjakan paradigma ni dalam praktis? Okey, jom kita tengok perbezaan ketara antara kaedah lama dengan era baru penemuan saintifik yang menakjubkan ni. Kiranya macam gambar before and after untuk dunia sains lah. Okey, kat sebelah kiri kita nampak sains masa lalu. Seorang saintis dengan mikroskop bergantung pada pemerhatian yang teliti dan proses manual yang boleh makan masa bertahun-tahun. Kat sebelah kanan pula, inilah masa depan. Seorang saintis berinteraksi dengan model digital DNA, gunakan kuasa komputer untuk lajukan penemuan dalam masa beberapa jam je. Perbezaannya jelas, daripada sekadar melihat alam kepada mereka bentuk alam tu sendiri. Lompatan besar yang pertama dalam revolusi ini ialah kebolehan untuk membaca kod kehidupan. Selama ni, kita cuma boleh nampak kesan dia, macam mana organisme berfungsi. Tapi sekarang, buat pertama kalinya, kita boleh tengok arahan asas yang membentuk setiap benda hidup. Macam dulu kita nampak software tu running, tapi sekarang kita dah dapat akses terus ke source code dia. Proses dia sebenarnya boleh dipecahkan kepada 3 langkah mudah je. Pertama, input. Kita guna pengkomputeran yang super laju untuk proses data biologi yang sangat banyak. Kedua, prosesnya. Teknologi ni bagi kita nampak jentera molekul dalam sel pada resolusi atom, maksudnya tahap detail yang gila-gila punya. Dan akhirnya, output. Kita dapat baca kod sumber kehidupan tu, faham macam mana protein berfungsi dari dalam ke luar. Dan kat sinilah, cerita dia jadi lagi menarik. Boleh baca kod kehidupan tu dah satu pencapaian yang sangat besar kan? Tapi, macam mana kalau itu baru permulaan je? Macam mana kalau kita boleh mula tulis kod kita sendiri? Selamat datang ke fasa seterusnya, revolusi generatif. Kalau fasa pertama tadi ibarat kita baca buku arahan kehidupan, fasa yang ni pula kita nak tulis bab-bab yang baru. Kita beralih daripada sekadar membaca kod kepada keupayaan untuk memprogram biologi itu sendiri. Jadi, apa benda sebenarnya AI generatif ni? Senang cerita, ia macam model AI yang bukan je boleh kenal corak, tapi dia boleh cipta sesuatu yang baru. Dalam kes ni, dia dah belajar bahasa biologi, peraturan fizik dan kimia yang tentukan macam mana protein berfungsi. Dia bukan lagi sekadar proses data, tapi dia faham prinsip-prinsip asas kehidupan. Dan bila dia dah faham macam ni, macam-macam benda hebat kita boleh buat. Contohnya, AI sekarang boleh reka bentuk protein atau molekul baru dari kosong, semuanya dalam komputer. Cuba bayangkan, kita reka satu enzim yang boleh hancurkan plastik atau cipta ubat yang target sel kanser je dengan tepat. Kita boleh cipta penyelesaian biologi untuk masalah-masalah paling besar di dunia. Peranan AI dalam amal pun tengah berubah secara drastik. Dia bukan lagi sekadar alat yang kita guna, sebaliknya, dia dah jadi macam rakan kongsi, seorang kolaborator yang aktif dalam proses penemuan tu sendiri. Petikan ni memang kena. AI dah jadi rakan kerjasama yang kritikal. Ia berfungsi dalam satu kitaran yang berterusan. AI reka eksperimen dalam dunia digital, sistem robotik jalankan eksperimen tu kat dunia fizikal dan AI kemudiannya belajar daripada hasil tu untuk reka eksperimen seterusnya yang lagi bagus. Ini mewujudkan satu loop yang mempercepatkan penemuan secara berterusan. Laju gila! Ini membawa kita kepada konsep AI agentic. Ringkasnya, ini bermaksud AI itu ada keupayaan untuk bertindak sendiri secara autonomi. Macam yang anda boleh nampak, ia boleh mengesan persekitarannya, menakul berdasarkan data yang dikumpul dan menyesuaikan tindakannya. Bayangkan sebuah makmal yang berjalan sendiri. Robot campurkan bahan kimia sementara AI analisis hasilnya real time dan tentukan apa nak buat seterusnya. 24 jam sehari non-stop. Jadi, bila kita gabungkan semua kemajuan ni daripada membaca kod kehidupan kepada memprogramnya dan bekerja sama dengan AI otonomi, ia membawa kita ke ambang sesuatu yang betul-betul transformatif, satu era yang baharu. Inilah idea utamanya.
Era Transformer Biologi. Ramai antara kita pernah dengar pasal model AI Transformer yang revolusikan cara AI faham bahasa manusia. Macam ChatGPT kan? Sekarang, seni bina AI yang sama sedang digunakan untuk faham bahasa biologi pula. Ia sedang mentakrifkan semula apa yang mungkin, mencetuskan kelahiran semula dalam seluruh bidang sains hayat. Dan apa yang menarik ialah teknologi yang memacu revolusi ni kebanyakannya diterajui oleh syarikat macam Nvidia sedang dibina atas platform yang terbuka. Maksudnya, ia bukan untuk makmal penyelidikan gergasi sahaja. Ia direka supaya boleh diakses oleh saintis dan penyelidik di mana-mana sahaja. Semua orang boleh join. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir, mungkin yang paling penting sekali. Dengan semua alat yang begitu berkuasa di tangan kita dan dengan sempadan biologi itu sendiri kini boleh direka semula, persoalannya kini beralih kepada kita. Apa yang akan kita bina? Masa depan sedang ditulis sekarang dan penanya ada di tangan kita.